Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudlil lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama dalam satu majlis ilmu menyelesaikan solat subuh secara berjemaah, dan moga-moga pagi tadi juga kita telah berjumpa dengan Allah dalam solat tahajud, solat taubat dan sebagainya, insya-Allah. Kenapa? Sebab ada orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan pada hari yang berikutnya, tetapi tidak diberikan izin oleh Allah akan kesihatan. Jadi dirinya dapat bernafas tetapi tidak dapat nak pergi ke mana-mana. Jadi kita bersyukur Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk kita berada di sini, insya-Allah. Keduanya, marilah kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana seperti yang kita tahu bahawasanya dengan berselawat tersebutlah menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Moga-moga kita dapat bersama dengan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan masuk dalam syurga bersama dengan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, saya mohon izin daripada para asatizah, para tok-tok guru, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, untuk saya berkongsi ilmu pada hari ini, insya-Allah. Saya di sini hanyalah untuk berkongsi ilmu, bukanlah mengajar, tidak, berkongsi ilmu. Jadi saya memulakan topik ataupun tajuk kita pada hari ini, iaitu diambang sebuah rahmat, dengan satu pantun. Pantun lah, pagi-pagi dah pantun. Macam mana tu? Embun jernih di hujung laman, burung berkicau menyambut pagi. Rahmat Allah tiada sepadan, ibadah menghidupkan hati mendekati ilahi. Ada yang nak beli? Tak ada. Tak apa, tak ya. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian mati Allah SWT, persoalan yang kita tertanya adalah, sebenarnya bilakah Allah memberikan rahmat kepada hamba je? Adakah pada hari Jumaat? Adakah pada bulan Ramadan? Adakah pada hari apa? Dan saat bila? Sebab kadang ada yang pernah sekali saya jumpa dengan seorang remaja, anak muda lah, berumur dalam 17 tahun. Dia kata kat saya, sebenarnya rahmat Allah ni hanya ada pada satu masa je, masa lain tak ada. Saya first time dengar time tu. Lepas tu saya tanya, kenapa cakap macam tu? Sebab Allah bagi rahmat kat manusia ni hanya bila mana dia bersyukur je. Saya pun pelik, macam mana dia boleh cakap macam tu kan? Tapi kita apalah, kita belajar. Jadi bila cakap tentang rahmat Allah ni, kadang kita tertanya sebenarnya bila rahmat Allah ni diberikan kepada manusia. Ada yang kata pada bulan Ramadan. Lepas tu ada yang kata Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keberkatan. Ada yang kata rahmat Allah ni turun di malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Tapi jawapan yang paling betul adalah, jawapannya ada setiap masa. Rahmat Allah diberikan kepada manusia ni pada setiap masa, dan setiap orang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Yang bermaksud rahmatku meliputi segala sesuatu. Ayat ini mudah, cuma nak memahamkan bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2725. Kalau saya salah, mohon diperbetulkan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2725, disebutkan bahawasanya sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 100, tapi 99 daripadanya disimpan oleh Allah untuk di akhirat kelak. Satu sahaja yang diberikan oleh Allah kepada manusia kepada makhluknya di dunia. Dan satu rahmat Allah inilah yang membuatkan akhirnya makhluk Allah di dunia ini, sama ada dalam kalangan jin, manusia ataupun haiwan itu sendiri, saling berkasih-kasihan, yang mengakibatkan akhirnya haiwan itu pun dia rasa takut, dia rasa sedih, dia rasa tak nak untuk memijak anaknya. Itulah dia sebut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 99 rahmat Allah, 100 daripada 100 rahmat Allah ni, 99 ni Allah simpan untuk akhirat. Satu je Allah beri di dunia. Dan menjadi persoalan dalam kalangan, ialah ada orang kadang pernah tanya, adakah rahmat Allah ni hanya untuk orang yang beriman saja?
Yang ini perbahasan lah. Jadi ada pandangan. Nak katakanlah dalam bahasa mudahnya dia terbagi kepada dua. Di dunia, rahmat Allah ini adalah untuk orang yang Islam, untuk orang yang beriman dan tidak beriman. Tapi di akhirat, rahmat Allah ni hanyalah untuk orang yang beriman sahaja. Jadi bukanlah bermaksud, maksudnya Allah ni tak rahman lah, tak ada sifat rahmat lah ke akhirat. Sifat dengan sifat adil. Tak adil bagi Allah SWT, tak bagil bagi kita yang beriman pada Allah SWT ketika mana di akhirat dah penat-penat dekat dunia, merasakan dunia ini sebagai sebuah penjara, tiba-tiba di akhirat sama seperti orang yang tidak beriman. Maka sebab itulah Allah bersifat dengan sifat adil di akhirat kelak dengan memberikan syurga bagi mereka yang beriman, insya-Allah. Dan itu pun syurga tersebut ada pula tingkatan-tingkatannya, yang mana orang yang beriman sekian dapat sekian, orang yang beramal sekian dapat sekian. Nak masuk syurga tu yang paling rendah tu pun dah bersyukur, ini kan lagi yang paling tinggi. Moga-moga kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang berada dalam syurga yang tertinggi, insya-Allah. Cuma tuan-tuan sekalian mati Allah SWT, walaupun rahmat Allah ini sentiasa ada, tapi Allah menjadikan sebahagian waktu mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi walaupun rahmat Allah ni kalau kita katakan adalah setiap saat, setiap waktu semua orang dapat, tapi adanya satu sebahagian waktu yang Allah memberikan kelebihan-kelebihan tertentu. Sebagaimana kalau kita lihat Ramadan lebih mulia daripada bulan yang lain, kita melihat Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam-malam yang lain, dan kita dapat melihat hari Arafah mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Seperti itulah kalau kita melihat bagaimana Allah memuliakan, bagaimana Allah memberikan kelebihan pada permulaan hari. Ada yang disebutkan sebagai waktu subuh, ada yang disebutkan sebagai waktu awal pagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan awal pagi atau permulaan hari ini yang kita sama-sama pada hari ini, alhamdulillah dapat datang ke masjid untuk solat subuh berjemaah. Ini adalah satu permulaan hari yang menjadi ambang kepada rahmat. Sebab apa tuan-tuan sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, subuh ni kita kena faham dulu, dia bukannya satu-satunya waktu yang rahmat Allah berikan, tak. Sebab ada orang salah faham, dia fikir macam, jangan tidur lepas subuh sebab ini rahmat Allah turun. Kalau tidur lepas subuh tak dapat rahmat Allah. Jenuh. Saya pernah dengar macam tu. Lepas tu dia tanya saya, betul tak Ustaz? Lah awak yang cakap, saya yang kena. Macam tu. Macam mana tu? Tapi nak kata adalah macam tu. Subuh ni tuan-tuan sekalian, dia bukanlah satu-satunya waktu yang rahmat Allah bagi, tak. Cuba nak fahamkan bahawasanya subuh ataupun awal pagi ni adalah waktu rahmat yang terbaik. Sebab dia adalah permulaan hari. Kita memulakan hari kita dengan subuh. Jarang orang memulakan hari dengan tengah hari. Jarang. Ada ke? Tak ada. Lainlah kalau dia tertidur lah daripada pukul 9 malam sampai 12 tengah hari. Tu tak tahulah. Subuh gajah lah kat situ kan. Tapi nak katanya adalah orang memulakan hari pada waktu subuh, pada waktu pagi. Sehingga kan kita dapat lihat Nabi SAW berdoa. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Ibnu Majah, hadis yang ke-2236, hadis Abu Daud, hadis yang ke-2606, dan hadis At-Tirmizi, hadis yang ke-1212. Yang mana dalam hadis tersebut Nabi doa apa? Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Nabi doa ni tuan-tuan sekalian. Bila Nabi doa bukan biasa-biasa. Maksudnya adalah memang Nabi mendoakan seseorang, Nabi mendoakan umatnya. Sebab Nabi menyebutkan li ummati, untuk umatku. Ada orang lain tak dapat. Mereka yang tidak mengakui bahawa Nabi Muhammad itu adalah sebagai junjungan mulia Nabi mereka, maka mereka tidak dapat kelebihan ini. Nabi mendoakan kepada li ummati, kepada umatku, akan keberkatan pada waktu pagi mereka. Sehingga kan dalam satu riwayat yang sama, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sahar Al-Ghamidi, beliau ni bila dengar Nabi mendoakan sebegitu, beliau terus ubah sikap. Bukan ubah sikap lah, ubah dia punya cara. Dia memastikan bila beliau nak berniaga, beliau ni Sahar Al-Ghamidi ni adalah seorang peniaga ataupun pedagang. Beliau akan memulakan dagangan beliau ni pada seawal pagi. Sehingga kan dikabarkan oleh seorang sahabat, Sahar, disebabkan Sahar ini suka keluar pada setiap hari, pada awal pagi dia keluar, akhir mendatangkan kekayaan dan juga memberikan dia satu, orang kata apa, harta dia makin lama makin bertambah. Begitu.
Dan Nabi SAW pun suka bila mana menghantar tentera-tentera untuk pergi berperang, Nabi akan hantar seawal pagi. Awal-awal pagi Nabi akan hantar untuk perang. Cuma kita kena faham dalam kisah tadi tu, kisah Sahar Al-Ghamidi tersebut, bukanlah bermaksud kalau kita bangun pagi confirm kaya. Tak. Sebab ada orang pernah kata gitu, dia pernah kata dalam satu ruangan Facebook kan, dekat media sosial, dia kata apa? Sesiapa yang solat duha confirm kaya. Siapa yang solat subuh berjemaah confirm kaya. Jadi ada yang datang kat saya, dia tanya, "Ustaz, saya dah solat jemaah, solat subuh ni dah 40 hari saya solat, tak kaya-kaya, miskin juga. Dah solat duha ni, setiap hari saya solat, miskin juga." Kita kena faham bahawasanya jangan menjadikan ibadah kita sebagai satu perkara menjadi asbab kepada nak mendapatkan nikmat keduniaan. Tapi kita menjadikan ibadah kita sebagai satu ruang untuk kita mendapatkan keselesaan di akhirat kelak. Jika Allah memberikan kita kekayaan atas usaha yang kita lakukan atas ibadah tersebut, maka itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana kita mendapat kekayaan, kita tidak mendapat kekayaan, bukan bermaksud ibadah kita itu tidak berkualiti, tapi itu bermaksud sebenarnya ada benda yang Allah simpan untuk kita. Sebab rezeki daripada Allah atau nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak datang dalam bentuk harta sahaja, tapi dia boleh datang daripada pelbagai perkara. Kadang-kadang ada orang dia tak perasan, bila mana dia solat duha, dia menjaga akhlaknya, dia menjaga hubungan dengan Allah, tanpa dia sedar sebenarnya dia telah memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Akhirnya mengakibatkan keluarganya semuanya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga rezeki. Tetapi dia tidak melihat itu sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bila cakap tentang waktu pagi itu, tuan sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham bahawasanya Allah menjadikan permulaan hari, yakni waktu subuh, waktu awal pagi ini sebagai waktu terbaik untuk membuka hati hamba-Nya, membuka hati kita, menyusun hidup kita dan membuatkan kita ini mampu untuk menyambut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saya katakan tadi, rahmat Allah ini Allah sebut dalam Al-Quran, dia meliputi segalanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang baik-baiklah insya-Allah, semuanya adalah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi mereka yang mendapat rahmat Allah, mereka akan saling kasih mengasihi antara satu sama yang lain. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dululah kan, kenapa Allah menjadikan permulaan hari kita sebagai pintu untuk menyambut rahmat Allah, sedangkan pada awal pagi inilah, pada waktu subuh inilah, pada waktu kata pagi-pagi inilah, ramainya manusia lebih memilih untuk tidur berbanding bangun. Ramai yang memilih untuk menarik selimut berbanding untuk pergi ke masjid. Ada, tapi tak semua. Cuma nak katanya adalah kenapa? Sebab waktu inilah waktu yang paling besar, waktu yang paling susah, waktu yang paling berat untuk mendidik hati seorang mukmin. Untuk mendidik hati seorang mukmin. Sebab itulah Allah memilih pada waktu ini. Sebab lepas subuh ni, lepas kita bangun, lepas subuh saja, nanti bila waktu matahari dah terbit saja, kita dah mula sibuk dengan segala perkara. Dah sibuk dengan kerja, dah sibuk dengan belajar, dah sibuk dengan nak bercucuk tanam, dah sibuk nak pergi jumpa kawan dan sebagainya. Kita dah sibuk. Jadi masa bila lagi kita dapat jumpa dengan Allah? Masa bila lagi Allah nak tarbiyah diri kita? Jawapan adalah ketika waktu subuh, ketika di awal pagi. Jadi sebab itulah tajuk kita di ambang sebuah rahmat. Sebab kita ini sedang berada di ambang ni, waktu subuh ni di ambang. Rahmat Allah ni lepas ni banyak ni yang kita akan dapat insya-Allah. Jadi sebelum kita nak dapat, kita nak sambut rahmat Allah, kita kena buat sesuatu dulu. Apa yang kita nak kena buat? Itu persoalannya. Apa yang kita nak kena buat sebenarnya untuk menyambut rahmat Allah SWT? Sebab ada orang menyangka bahawasanya rahmat Allah ini berbentuk seperti mana duit, rumah, isteri, anak dan macam-macam lah. Sedangkan semua itu hanyalah nikmat. Kena faham perbezaan antara rahmat dan nikmat. Diberikan kepada kita akan harta, diberikan akan duit, akan rumah, kereta dan sebagainya, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah limpahan kasih sayang Allah yang mengurniakan berbagai kebaikan kepada hamba-Nya. Antara manifestasi rahmat itu adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Ini rahmat Allah SWT. Sebab tu kadang ada orang, dia melaksanakan pelbagai perkara tetapi hati tidak tenang. Sebab Allah tidak memberikan satu manifestasi rahmat itu sendiri.
iaitu ketinggian iman, Islam dan ihsan. Ini kita kena faham. Cuma nak mendapatkan iman, Islam dan ihsan inilah yang susah. Sebab kita perlu berhadapan dengan satu ujian yang paling berat bagi kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menerima segala perkara-perkara tersebut. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat ada orang, contohnya 2 orang lah mendapat gaji yang sama RM5,000 sebulan, tapi yang seorang dia tenang, yang seorang lagi dia gelisah. Sedangkan dia dapat nikmat yang sama, tapi dia tidak mendapat rahmat yang sama. Sebab dia tidak merasakan perkara yang sama. Dia dapat gaji yang sama, tapi yang seorang ini disebabkan dia menjaga imannya kepada Allah. Bila dia nampak yang belanjanya banyak bulan ni, tak apalah, nanti rezeki adalah tu daripada Allah Taala. Tapi ada orang dia merasakan bahawasanya, okey aku dapat RM5,000 ni, asal tak cukup duit ni, aku cek lagi ni, tak cukup lagi, cek lagi ni, tak cukup lagi. Akhirnya dia merasakan dia merasakan kegelisahan, dia merasakan ketidaktenangan yang mengakibatkan akhirnya dirinya gundah gulana dan sebagainya. Maka sebab itulah kita ini dalam kehidupan, kita bukan sekadar mahukan untuk menerima nikmat daripada Allah SWT, tapi kita mahu menerima akan rahmat daripada Allah SWT. So persoalannya adalah kenapa Allah SWT nak seseorang mukmin memulakan hidupnya dengan Allah? Maksudnya bertemu dengan Allah dulu pada awal pagi. Kenapa? Kalau nak cakap tentang tu nanti kita akan tengok. Cuma kalau kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 hingga 11. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Dan ini juga tips bagi anak-anak muda lah, yang mana yang remaja, yang belia-belia, yang acik-acik semua pernah dengar tak perkataan healing? Healing pernah dengar? Biasa budak muda sebut kan, ya saya nak healing, saya nak jalan-jalan, nak pergi pusing-pusing, nak tenangkan hati. Ada juga yang pernah tanya saya, Ustaz, macam mana sebenarnya cara healing yang sebenar? Sebab ramai orang yang dia cuba healing, tapi akhirnya dia hilang. Dia entah pergi mana lah perginya kan. Jadi sebenarnya macam mana cara kita nak menenangkan hati kita? Macam mana kita nak healing kan sebenarnya? Sebab ada orang kata cara nak tenang, okey pergi pantai. Cara nak tenang, pergi jalan. Cara nak tenang, pergi merantau. Saya pernah cuba tu tuan-tuan sekalian. Tapi saya rasa bila saya pergi merantau tu, saya rasa macam makin gelisah. Sebab duit makin banyak keluar. Tak tenang juga. Jadi sebenarnya macam mana nak healing yang sebenarnya? Sebenarnya Allah dah beritahu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Apa dia? Allah sebutkan, mafhumnya adalah, pertama sekali adalah bila mana kita mendengar azan, yang kita kena buat, tinggalkan segala jual beli, jumpa Allah. Solat dulu. Tinggalkan segala jual beli, jumpa Allah. Solat dulu. Allah sebut tinggalkan. Maksud tinggalkan tu adalah bila mana kita mendengar seruan daripada Allah SWT, azan tersebut, tinggalkan segala hal keduniaan, jumpa Allah. Kenapa jumpa Allah? Sebab Allah lah punca kepada segala perkara. Allah punca ketenangan hati kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mati Allah tersebut, hati akan menjadi tenang. Allah sumber kita. Jadi bila mana Allah panggil, jumpalah Allah. Lepas tu adakah salah kita nak jumpa dengan kawan-kawan? Tak salah, sebab Allah sebut dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama. Bila mana telah berjumpa dengan Allah, bila dah azan, dah jumpa dengan Allah, dah solat, dah tinggalkan segala perkara, lepas tu buat apa? Bertebaranlah di muka bumi Allah. Untuk apa? Untuk mencari apa pun yang kita mahukan, apa pun yang kita nak, dengan satu syarat, iaitu apa? Syaratnya adalah nak cari apa pun yang kita nak, jangan lupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara. Yang permasalahan yang berlaku adalah ada anak-anak muda yang dia nak healing, dia tak cari Allah dulu. Dia terus bertebaran di muka bumi Allah. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Dia cakap, saya dah pergi pantai tak tenang. Ada orang kata pergi pantai cuba dengar bunyi ombak. Saya pernah cuba. Tapi masa tu pula tengah surut. Tak dengar. Tak boleh buat apa. Kita tak boleh nak buat apa. Tapi nak kata tuan-tuan sekalian begitu. Ada orang dia terlepas step tu. Dia tak jumpa pemilik kepada hati, tiba-tiba cuba untuk menenangkan hati. Jadi tak jadi. Jadi itu sebab tu. Jadi kalau kita nak tunggu waktu solat 5 waktu tersebut, nak tunggu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, pukul berapa nak tunggu kan? Lama nak tunggu. Jadi yang terbaik, yang setiap hari memang confirm ada, ialah waktu subuh. Waktu yang mana Allah memberikan ruang dan peluang sebelum kita sibuk dengan keduniaan, satu waktu yang sangat panjang untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik kepada tadi,
Kenapa Allah menjadikan kenapa Allah meminta kepada orang mukmin, kepada orang yang beriman, kepada orang yang Islam, kepada orang yang mengaku dirinya itu adalah hamba Allah untuk bertemu dengan Allah pada awal pagi. Sebab apa? Sebab yang pertama, sebelum manusia bekerja, Allah mengajak manusia berbicara dengan dia terlebih dahulu. Sebelum kita ni nanti bila lepas subuh ini, kita akan berjumpa dengan ramai orang, yang mana ramai orang inilah yang kadang-kadang kita jumpa yang sedikit menyakitkan hati kita. Jumpa-jumpa je tanya, bila nak mati? Macam itu. Sakit hati dengar kadang. Geram je kan. Tapi nak kata adalah kadang kita jumpa pula dengan orang yang kita tahu dekat belakang kita, rupanya dia cakap buruk tentang kita. Kita tahu, kita jumpa dengan orang yang kita bila tengok dia, kita tahu dia sebenarnya dia bencikan kita. Jadi sebelum mana kita nak berjumpa dengan manusia-manusia yang sebegini, ataupun kita akan jumpa dengan manusia yang tak habis-habis duk muji-muji kita. Dia tak habis-habis puji kita. Jumpa kita, puji kita. Jumpa, kau ni kaya sekarang, kau ni sekarang, pinjam 100, macam itu. Sebelum kita jumpa dengan mereka, Allah ajak kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Sebab apa? Sebab inilah susunan kehidupan seorang mukmin yang Allah nak tunjuk. Sebelum kita pergi ke pejabat, sebelum kita pergi ke sekolah, sebelum kita memulakan perniagaan, sebelum kita pergi mesyuarat, sebelum kita buat apa sekalipun, Allah letakkan subuh ni dulu. Allah letakkan subuh bukan sebagai satu benda kebetulan, tidak, tapi sebagai satu medan dakwah, medan tarbiyah untuk kita. Sebab apa? Sebab Allah nak hubungan kita ini didahulukan dengan Allah dulu. Ibarat macam kita ni lah, kalau kita rasa sakit, masa kecil-kecil, rasa sakit, kita akan jumpa siapa dulu? Adakah kita akan terus jumpa doktor ataupun cakap dekat mak ayah dulu? Kita akan cari mak ayah dulu. Kita akan cari sumber ketenangan kita dulu. Kalau terus jumpa doktor cakap, awak dah tak lama ni, terus dah risau. Tapi kalau jumpa dengan mak ayah akan cakap, tak apa, tak sakit mana pun. Padahal kita dah hampir nazak dah tu. Mak ayah cakap, tak apa, tenang, okey. Sebab itu sumber ketenangan kita. Maka kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu sebelum kita jumpa dengan dunia. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18, mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata-mata air terpancar padanya. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Pertama. Yang kedua, mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja dari masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Kedua. Dan yang ketiga, dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Inilah Allah kata tadi, sebelum mana kita nak berjumpa dengan dunia yang kita tahu penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian dan sebagainya. Kita tahu yang dunia inilah tempat kita diuji, tapi dunia ini jugalah menjadi asbab bagi kita sama ada ke syurga maupun ke neraka. Dan bagi orang yang beriman, kenapa mereka masuk syurga? Sebab tadi yang pertama, mereka sentiasa berbuat kebaikan. Yang kedua, mereka sentiasa menggunakan waktu tidur mereka untuk beribadah pada Allah. Dan yang ketiga, mereka memastikan pada akhir waktu fajar dan nak subuh dan sebagainya adalah untuk sentiasa memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang yang beriman, orang yang dijanjikan oleh Allah akan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kena mulakan hari kita dengan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka yang beriman, mereka yang betul-betul nak menjaga hatinya, mereka yang nak menenang jiwanya, mereka bangun malam, mereka beristighfar, lepas tu barulah mereka memulakan kehidupan mereka. Sebab tu kadang saya pun tertanya juga, macam mana atuk saya, arwah atuk saya dan atuk saya yang sekarang masih lagi ada, nenek saya, ayah saya dan sebagainya, yang kata veteran-veteran kan, macam mana mereka boleh tenang hidup, sedangkan orang kata kita yang saya yang kehidup, orang kata baru-baru hidup lah, baru-baru hidup ni kita berhadapan dengan masalah itu, masalah ini, ekonomi tak menentu, kadang-kadang gaji baru dapat, dapat petang dah habis. Macam mana nak tenang tu macam tu kan. Saya pernah tanya atuk saya cakap apa, tak payah fikir, bangun pagi subuh jumpa Allah, nanti Allah bagi jalan. Macam mana Allah nak bagi jalan? Saya bukan Nabi, tak nampak jalan tu. Tapi bila saya cuba buat, bangun pagi, amalkan apa yang atuk saya cakap, jumpa Allah, akhirnya betul rupanya Allah tak datangkan jalan, tapi Allah berikan ketenangan. Sebab bila mana kita tenang, masalah apa pun yang datang tak akan menjadi masalah bagi kita.
kita akan sentiasa nampak ruang-ruang untuk kita mencari ruang untuk membuka ruang yang baru. Maka yang kedua, tadi yang pertama, kita faham bahawasanya sebelum manusia bekerja, Allah mengajak manusia berbicara dengannya dulu. Jadi yang pertama seperti mana tadilah, sebab bagi orang yang beriman, mereka ini akan memulakan kehidupan mereka dengan berbuat kebaikan, lepas tu menghidupkan malam hari, dan yang ketiga memperbanyakkan istighfar di penghujung pagi. Yang kedua adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Mafhumnya, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam, serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Allah memerintahkan Nabi SAW, begitu juga kita sebagai hambanya, untuk bertahajud kepada Allah SWT. Kemudian kalau kita perasan dalam ayat ini, Allah menyebut maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Maksudnya, kemuliaan bagi seseorang yang beriman bukan bermula daripada daripada jawatannya atau pangkatnya, tapi dia bermula daripada hubungan malamnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tertanya macam mana ada orang ni, dia tak terkenal pun, ilmunya pun kurang, tapi orang semua kenal dia. Cakap tentang dia ni, dia ni kenal je, baik orang ni. Dia kenal dia, baik orang ni. Walaupun dia bukan datuk, dia bukan datin, dia bukannya doktor, bukan, dia tak ada ilmu pun, tapi orang kenal dia dengan kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Sebab dia menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah membukakan hati orang lain untuk menerima diri dia. Itu dia. Jadi bila mana kita menjaga hubungan dengan Allah, jangan risaulah tentang ada orang nak terima kita atau tak. Jangan risau. Sebab Allah pemilik hati. Kalau Allah dah memiliki hati kita, Allah jugalah boleh membuka hati orang lain untuk menerima kita. Macam itu. Dan yang ketiga daripada Abu Hurairah, hadis daripada Abu Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-1145, hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-758. Disebutkan apa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusa al-laili akhir. Tuhan yang maha berkat dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia sewaktu masa berbaki sepertiga malam terakhir. Yaqulu, dan berfirman, maksudnya Allah berfirman, may yad'uni fastajiblah, barang siapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku akan perkenankan baginya. Man yas'aluni fa'utiha, barang siapa yang meminta kepadaku, nescaya aku akan memberikan apa yang diminta kepadanya. Man yastaghfiruni faghfirlah, barang siapa yang meminta pengampunan daripadaku, nescaya aku akan mengampuninya. Jadi inilah waktunya, tuan-tuan sekalian. Waktu sepertiga malam, waktu sepertiga malam, kadang orang tanya, waktu sepertiga malam sebenarnya pukul berapa sampai pukul berapa? Ini ramai orang tanya jugalah. Pukul berapa sampai pukul berapa? Nak fahamnya mudah gini je lah. Kita bahagikan sehari itu dengan 8, dengan 3. Maksudnya 8, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam siang, 8 jam malam, 8 jam pagi. Dia pagi, disebut sebagai pagi lah. Macam mana maksudnya? Iaitu kalau waktu malam tersebut dia bermula dalam pukul 7. 7 tu malam lah. Jadi kalau 8 jam, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Saya pukul 3. Lepas tu pukul 4 tu, dia dah masuk pagi. Dah masuk pagi. Sebab tu kalau orang cakap kan, sepertiga malam. Bangunlah kamu pada sepertiga malam. Maksud pada hujung-hujung tu lah. Dalam pukul 2, pukul 3, ada gitu keadaan dia. Okay? Jadi pada waktu inilah Allah SWT turun ke langit. Jangan tanya macam mana Allah turun. Sebab saya pun tak pernah nampak. Tapi yang betul, yang pasti, yakin dan percaya Allah turun. Allah turun ke muka bumi Allah SWT, daripada setiap malam ke langit dunia. Dunia ni ada langit dia, Allah turun di langit dunia tersebut. Untuk apa? Untuk yang pertama, kalau ada sesiapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan makbulkan, Allah akan perkenankan doa bagi dia. Yang kedua adalah bagi siapa yang meminta kepada Allah apa pun, Allah akan perkenankan, Allah akan makbulkan insya-Allah. Dan yang ketiga, kalau sesiapa yang minta pengampunan daripada Allah, Allah akan ampunkan. Cuma ada yang tanya, saya pernah minta pada Allah, tapi kenapa Allah tak bagi? Sedangkan saya dah solat tahajud, saya dah solat taubat, saya dah solat hajat, kenapa Allah tak bagi? Saya tanya balik, awak minta apa? Saya minta kereta. Memanglah tak bagi. Takkanlah Allah nak gedebuk bagi kereta? Risau.
Tapi mesti Allah akan datangkan dengan pelbagai cara. Allah akan bagi duit, Allah akan bagi kerja, Allah akan bagi rezeki. Dengan itulah asbab untuk kita membeli kereta. Itu poin dia. Ini kita kena faham. Cuma ada juga yang kata, saya dah solat tahajud ni dah setiap hari saya solat. Saya solat taubat ni setiap hari saya solat. Sekian. Tapi kenapa masih lagi saya minta Allah tak perkenankan? Saya minta mudah, saya minta mak dengan ayah saya tak bercerai. Berat tu. Saya minta mak dengan ayah saya tak bercerai, tapi ayah bercerai juga. Kenapa? Kenapa Allah tak perkenankan doa tersebut? Jawapannya sebab ada benda yang kita rasa baik untuk kita, sebenarnya tidak baik untuk kita. Ada benda yang kita rasa sebenarnya tak baik untuk kita, tapi hal tersebut adalah sebenarnya yang baik untuk kita. Itu saja. Ada benda yang Allah rahsiakan daripada kita, yang kita kena cari apakah hikmah di sebalik perkara tersebut. Bila mana kita minta tapi Allah tak bagi, bukan bermaksud Allah bersifat zalim kepada kita, tidak. Tapi bila mana kita minta Allah tak memberikan, itulah tanda Allah sayangkan kita. Allah rahsiakan sesuatu daripada kita supaya kita tidak terasa hati, supaya kita tidak berputus asa, supaya kita tidak merasakan bahawa hidup ini adalah tempat untuk kita mati je. Tak. Tapi Allah sentiasa membuat satu cara untuk kita sentiasa berfikir akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita melihat dalam hadis ni tadi, kalau kita melihat kepada kata-kata daripada Syekh Mustafa Al-Bugha, mengatakan bahawasanya yang termasuk yang dikehendaki dengan turun ialah turunnya ketetapannya, rahmatnya, kelembutannya dan pengampunannya. Maksudnya adalah yang dimasukkan Allah turun ke langit dunia tersebut ada 4 perkara menurut Syekh Mustafa Al-Bugha, iaitu turunnya itu adalah berdasarkan kepada ketetapan Allah SWT, rahmat Allah SWT, kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 perkara lah macam itu. Jadi kita perhatikan dalam hadis ini, Allah tak berkata Allah tunggu kamu pada waktu tengah hari, tak ada. Tapi sebelum waktu manusia sibuk, Allah membuka ruang kepada doa, istighfar dan memohon apa pun yang kita nak. Waktu ini, waktu di saat semua orang tidur, waktu semua orang rehat, waktu inilah yang Allah buka. Waktu inilah yang Allah bukakan untuk kita. Maksudnya apa? Allah minta untuk kita penuhkan hati kita dengan Allah dulu sebelum kita penuhkan diri kita dengan pelbagai jadual. Sebelum kita penuhkan hidup kita dengan macam-macam benda pada setiap hari. Kalau kita tengok jadual, kadang-kadang bangun kita, kalau tengok jadual tu pukul 6 sampai pukul 7.30 ceramah kat sini. Pukul 9 sampailah pukul 10.30 ceramah dekat Bagalalang. Pukul 12 sampai pukul 1.30 ceramah kat Lukut. Pukul 3 sampai pukul 4 ceramah dekat Negeri Sembilan. Pukul 6 sampai pukul 7 ada pengisian setengah jam dekat Negeri Sembilan juga. Maghrib patah balik ke Kelang. Macam itu. Aku pening. Kalau dipikir balik kan, boleh ke tak kan? Tapi tak tahu macam mana. Allah mudahkan. Kalau tak sempat maghrib tersebut, pergilah memang pukul 9. Pukul 9 ceramah tempat lain pula. Ada macam itu. Tapi persoalannya adalah, bila saya fikir balik, tengok jadual macam penuh. Tapi bila habis hari tersebut, boleh pula. Nampak? Sebab apa? Sebab Allah pemudahkan. Allah buka hati tersebut. Bila mana hati kita telah dipenuhkan dengan Allah, jadual macam mana pun penuh, kita tidak akan rasa penuh. Sebab apa? Sudah telah penuhkan hati kita dengan Allah SWT. Jadi, kita nak fahamkan kat sini bahawasanya kalau kita tengok tadi, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, pada waktu subuh, pada waktu pagi mereka. Nabi tak sebut Allahumma barik li ummati fi masaiha, ya Allah berkatilah umatku pada waktu tengah hari mereka. Tak ada. Nabi sebut pada awal pagi. Sebab apa? Sebab orang yang memulakan harinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia memulakan harinya dengan bertemu dengan Allah SWT, dia akan bawa Allah pada sepanjang harinya. Orang yang memulakan harinya dengan Allah, dia akan membawa Allah pada sepanjang harinya. Dia akan bawa. Sebab itulah kita tengok ada satu hadis, iaitu apa? Disebutkan oleh Allah, disebut dalam hadis tersebut, barang siapa yang melaksanakan solat pada waktu subuh, pada waktu macam inilah, melaksanakan solat 2 rakaat, maka dia telah mendapat dunia dan seisinya. Bagi mereka yang memahami akan hadis ni, dia akan rasa bahawasanya, okey, aku kerja je lah, yang lain tu serah pada Allah. Sebab Nabi dah janji ni, Allah dah janji ni, kalau solat 2 rakaat sebelum subuh,
Dia dah dapat dunia dan seisinya. Bagi mereka yang dah dapat dunia dan seisinya, apa lagi dia nak kejar? Bila bekerja, dia sekadar buat yang terbaik, selain itu serah pada Allah. Bila bersama dengan keluarga, dia jaga hubungan dengan keluarga, yang lain itu serah pada Allah. Sebab dia dah yakin dah dunia dengan seisinya dia dah dapat. Yang lain itu hanya laksanakan saja. Begitu. Jadi apa yang berubah jika kita memulakan hari kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, hati kita lah. Hati kita. Kita akan lebih tenang kerana kita mulakan hari kita dengan zikir, doa dan solat dan sebagainya. Kedua, akal. Akal kita akan lebih fokus kerana tak ada gangguan fikiran dan sebagainya. Yang ketiga, masa. Hari yang dirancang selepas subuh biasanya akan lebih teratur lah masa kita. Sebab bila kita bangun sebelum subuh, kita biasanya sebelum subuh tersebut kita kan, yalah bagi yang biasa buat, sebelum subuh kita dah duduk sekejap, kita akan tengok balik, okey hari nak buat apa, hari nak buat apa. Kita rancang balik masa, okey cukup tak masa, ni nak pergi mana, nak pergi mana, kan? Jadi kita akan, hari kita tersebut akan menjadi lebih teratur berbanding kalau kita bangun pukul 8 pagi. Bangun 8 pagi dah tak ada nak buat apa dah, tinggal nak mandi, solat, lepas tu terus pergi kerja je, lepas tu tak nak buat apa, kan? Kita dah blank nak buat apa, kan? Jadi bila bangun awal pagi tersebut, masa tersebut lebih terjaga. Yang keempat, kerja lah. Jadi bila mana kita bangun pagi tersebut, kita dah bertemu dengan Allah, kita datang kerja tersebut bukan sekadar membawa tenaga, tapi kita membawa satu jiwa yang telah terisi, jiwa yang melaksanakan sesuatu pekerjaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima adalah keluarga. Sebab orang yang bangun awal ini, dia mesti akan ada ruang untuk menyapa pasangan dia, dia ada ruang untuk mengejutkan anaknya, dan dia ada ruang untuk memperindahkan rumahnya dengan ibadah. Ingat tuan-tuan sekalian, janganlah kita menjadikan rumah kita seperti mana kuburan. Kubur lah. Rumah yang seperti kubur inilah rumah yang tidak dibacakan Quran dalamnya. Kalau disebutkan dalam hadis tersebut adalah rumah yang, kalau nak rumah ini tidak menjadi seperti kubur, maka bacakanlah surah Al-Baqarah. Kalau mampulah, bacakan Al-Baqarah. Bangun pagi baca Al-Baqarah daripada mula sampai akhir. Saya pun tak mampu tuan-tuan sekalian, tapi cukuplah dengan kita menghidupkan rumah kita dengan bacaan Quran, zikir dan sebagainya, agar tidak menjadi seperti kubur. Seperti mana dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-780, dan hadis riwayat An-Nasa'i, hadis yang ke-10,735, yang mana hadis tersebut disebutkan apa? La taj'alu buyutakum maqabir, inna syayatana yanfiru minal bait allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang bermaksud, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Maka jangan jadikan rumah sebagai kubur. Maka tak nak jadi macam itu, banyakkanlah membaca Quran di dalam rumah, insya-Allah. Maka tuan-tuan sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah kita nak menyambut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Tu macam mana? Tadi kita dah bangun pagi, kan? Kita dah solat subuh, kita dah faham bahawasanya awal pagi ni adalah satu ruang di ambang kita nak menyambut rahmat Allah SWT. Persoalannya macam mana kita nak sambut, macam mana kita nak ambil, macam mana kita nak jaga rahmat Allah SWT ini dengan kita laksanakan 3P. 3P. P yang pertama adalah persediaan. Persediaan. Apakah persediaan kita sebelum subuh esok? Maksudnya kalau hari ni hari Ahad, esok hari Isnin, apa persediaan kita sebelum kita nak sambut subuh hari Isnin ni? Apa persediaan kita? Okey. Yang terbaik tuan-tuan sekalian, seperti mana kita faham, yang terbaik kalau kita nak buat persediaan subuh esok, pastikan kita tidur awal. Itu dia. Cuma tidur ni sebenarnya berapa jam? Tidur ni sebenarnya berapa jam? 6 jam tuan. 6 jam. Ada yang sebut 7 jam, ada yang sebut 8 jam. Baik. Saya pernah tanya jugalah, sebab saya pun ceramah saya berkaitan kesihatan mental. Jadi kadang saya tanya juga dengan beberapa pakar. Sebenarnya tidur ni berapa jam? Tu persoalan. Tidur sini berapa jam? Kalau dulu biasanya memang saya akan dengar, tidur mesti kena 6 jam. Tidur mesti kena 7 jam. Tidur mesti 8 jam. Cuma yang terbaik adalah tidur pada waktu golden hours. Waktu emas. Bila? Bila kita dapat emas. Memang takkan Golden hours. Golden hours tu bila? Golden hours ni adalah dalam tempoh sama ada pukul 10 sampai pukul 2 ataupun pukul 11 sampai pukul 3. 10 malam sampai pukul 2 pagi
ataupun 11 malam sampai pukul 3 pagi. Ini waktu dia. Dan ini juga bertepatan dengan Nabi SAW. Kalau kita lihat Nabi SAW dalam satu hadis menyebutkan bahawasanya Nabi akan tidur selepas waktu isyak. Nabi akan tidur selepas waktu isyak. Jadi waktu isyak tersebut tempoh tu lah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kenapa disebutkan golden hours tu pada jam pukul 10 sampai pukul 2 atau pukul 11 sampai pukul 3? Sebab pada waktu inilah badan kita sedang melalui satu fasa pemulihan. Dan otak kita juga sedang melalui fasa pemulihan ketika tidur. Maksudnya ketika kita tidur tersebut, badan dan otak kita sedang dipulihkan. Sel-sel yang mati akan dihapuskan. Sel kita punya badan kita tu akan perkataan tu detox. Dia akan detoxkan, dibuang racun dalam badan tu. Sebab tu kalau kita perasan, kalau kita bangun pada awal pagi, kita mudah nak buang air besar. Perasan kalau kita bangun pagi, awal pagi, mudah betul buang air. Saya beberapa kali kalau bangun pagi memang tandas tu macam rumah kedua lah. Dia keluar je. Sebab itulah waktu paling sesuai. Tapi kalau kita bangun pukul 7, pukul 8, susah kita nak buang air besar. Susah. Sebab tu kita kena faham, pukul 11 sampai pukul 2 atau pukul 10 sampai pukul 2 atau pukul 11 sampai pukul 3, ini adalah waktu badan kita sedang reboot. Dia tengah reboot ataupun reset balik. Jadi bagi mereka yang tak menjaga waktu ini, sebab tu ialah kita mudah untuk, kalau perasan bagi mereka yang tak menjaga waktu ini, muka dia tu mudah kusam, dia mudah letih. Kadang-kadang yang lagi bahaya adalah mudah dapat penyakit kanser. Mudah dapat penyakit kanser. Sebab sel yang sepatutnya mati tak mati. Akhirnya dia bertumpuk, akhirnya menjadi masalah, menjadi penyakit. Macam dia tu dari segi sudut sains ni lah. Itu nak tahu lebih kena mengkaji yang lebih lah. Cuma nak kata adalah waktu golden hours. Dan inilah yang Nabi ajar. Nabi juga ajar kita selepas isyak tidur. Tapi bukan bermaksud lepas solat isyak terus tidur kat sini. Tak. Baliklah dulu. Solat, laksanakanlah segala kerja yang ada. Lepas tu pukul 10 tidur. Tidur pukul 10, bangun pukul 2. Terutama untuk adik-adik lah. Untuk adik-adik yang remaja ni, saya faham kadang-kadang suka main game pukul 1, 2, 3 pagi. Itulah waktu paling mustajab main game. Kata memang paling syok lah. Confirm menang, confirm ranking naik. Tapi saya sarankan tidur dulu. Sebab Nabi pun ajar kita, kalau nak solat tahajud, macam mana sekalipun kita suka beribadah pada Allah, tidur dulu lepas tu bangun. Macam itu. Okay? Jadi yang pertama sekali adalah pastikan tidur kita bukannya tidur lama, tapi pastikan tidur kita adalah tidur yang berkualiti. Yang terbaik, macam saya cakap tadi, tidur pukul 10, bangun pukul 2, ataupun tidur pukul 11, bangun pukul 3. Lepas tu laksanakan ibadah pada Allah. Pada tengah hari tidur sekejap. Qaulullah lah. Pastikan kita qaulullah ya tuan-tuan sekalian, bukan qaululillah. Lama tidurnya. Kadang kita tengah hari tidur pukul 12 tu, bangun-bangun pukul 4. Lama tidur. Jadi kena pastikan tidur sekejap je lah. Tidur setengah jam. Kalau dekat Jepun tu memang diorang amalkan lah. Jepun, Korea memang amalkan dekat sekolah mereka. Pukul 12 tu confirm akan tidur. Dekat sekarang pun Alhamdulillah dekat beberapa sekolah-sekolah swasta, dekat sekolah-sekolah Cina lah, saya tengok pukul 12 dia akan tidur. Dia akan tidur. Jadi kalau kat tempat kerja pun, kalau boleh buat macam tu, kita buat lah. Tapi minta izin lah, jangan tiba-tiba tidur kan? Kena pastikan kita minta izin. Macam saya ceramah tak boleh lah. Ceramah pukul 12 takkan saya nak tidur kan. Tapi cuma nak kata gitu, amalkan. Jadi yang pertama adalah persediaan. Kita pastikan kita buat persediaan sebelum subuh esok, iaitu dengan kita mendapatkan tidur yang cukup, tidur yang terbaik. Amalkan tidur sebegitu. Bagi yang muda-muda, yang remaja, cuba amalkan tidur pukul 10 atau 11, bangun pukul 2, 3 pagi. InsyaAllah nampak perbezaan kehidupan kita, insyaAllah. Yang kedua adalah pertemuan. Bila mana kita dah buat persediaan, yakni tidur tersebut, baru kita masuk pada P yang kedua, iaitu pertemuan. Kita bangun tidur pada pukul 2, 3 pagi tersebut, kita bertemu dengan Allah SWT. Pertama sekali jumpa Allah dulu, jangan jumpa dengan benda lain dulu. Kadang-kadang ada orang bangun pagi, tengok phone dulu. Bangun pagi, phone dulu. Tengok pagi, phone dulu. Jangan. Bangun pagi, jumpa Allah dulu. Jumpa Allah dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam satu hadis daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-657, yang bermaksud sesiapa yang menunaikan solat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak sesekali mengugurkan daripada jaminannya dengan sesuatu. Oleh yang demikian, sesiapa yang mengugurkan daripada dirinya jaminan Allah, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian wajahnya akan ditelangkupkan di dalam neraka. Maksudnya adalah tuan-tuan sekalian, Allah dah jamin bagi mereka yang menjaga subuhnya, menunaikan solat subuh, maka Allah akan memberikan jaminan kepada dia, iaitu Allah tidak akan menggugurkan jaminan tersebut. Yang ini Allah akan menjaga dia. Allah akan jaga. Jadi ini jaminan Allah ni. Bila jaminan Allah, bila Allah dah jamin kepada kita yang Allah akan jaga kita, maka kita kena jumpa dengan Allah. Atau saya cakap tadi tu, pertama kita buat persediaan sebelum subuh, yang kedua kita bertemu dengan Allah sebab kita nak mendapatkan jaminan Allah SWT. Dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah perjalanan. Lepas kita dah bertemu dengan Allah, kita dah buat persediaan tadi, lepas tu kita dah bertemu dengan Allah, barulah kita masuk pada yang ketiga, iaitu perjalanan. Kita mulakan hidup kita selepas subuh. Kita mulakan hidup kita selepas subuh ni lah. Macam itu, dengan kita buat kerja dan sebagainya. Cuma ada yang tanya, lepas subuh ni boleh ke tak tidur? Boleh ke tak tidur? Itu persoalannya. Sampai ada yang pernah saya dengar, bukan setakat dengar, memang cakap kat saya sendiri, ingat, jangan tidur lepas subuh, haram hukum dia. Tak adalah sampai haram. Kena faham, tidur selepas subuh tak ada nas yang mengatakan haram, tak adalah. Tak ada masalah nak tidur lepas subuh. Sebab apa? Sebab kena faham, ada orang yang bekerja waktu malam. Takkan kita nak halang, cakap jangan tidur lepas subuh, jangan tidur lepas subuh. Kita tak boleh halang. Cuma yang terbaik adalah selepas subuh kita hidupkan dengan zikir. Sebab itu yang Nabi ajar. Sebab kita kena faham, ada dalam satu hadis disebutkan bahawasanya selepas subuh Nabi akan berzikir. Tapi ada dalam kalangan sahabat, selepas subuh dia akan berborak tentang masa jahiliah dulu. Tapi Nabi tak marah, Nabi sekadar senyum je. Maksudnya tak salah pun benda tersebut, tak salah. Tapi kat sini janganlah cerita kan, kita lepas subuh cerita tentang jahiliah kita dulu. Masa kita kecil dulu, ingat tak kita pernah main mencun, bakar tikus ke atas. Jangan macam itulah, tak payah ceritalah benda tu. Tapi nak kata lah, nak tidur lepas subuh tak salah. Cuma yang terbaik jangan tidur lah. Yang terbaik adalah kita hidupkan lepas subuh kita dengan zikir. Lepas tu kita teruskanlah dengan kehidupan kita yang seterusnya. Itu saja. Tapi bagi mereka yang terpaksa tidur lepas subuh, tak ada masalah. Yang penting jangan tak solat subuh. Itu saja. Okey. Jadi saya ulang balik, macam mana kita nak mendapat rahmat Allah, kita nak memperoleh rahmat Allah, ada 3. Yang pertama adalah persediaan. Pastikan sebelum apa-apa kita buat persediaan untuk subuh esoknya. Yang kedua, pertemuan, iaitu kita usahakan bertemu dengan Allah selepas kita bangun. Dan yang ketiga, perjalanan. Lepas kita dah bertemu dengan Allah, bertebaranlah di muka bumi Allah SWT untuk mencari apa pun yang kita mahukan, dengan syarat kita mengerti Allah SWT. Tuan-tuan sekalian mati Allah SWT, subuh bukan sekadar permulaan hari, tetapi Allah sedang mengajar kita satu prinsip kehidupan. Barang siapa memulakan harinya bersama dengan Allah, dia akan menjadi seseorang yang lebih bersedia menghadapi dunia dan rahmat, keberkatan dan petunjuk daripada Allah SWT. Embun pagi jernih bercahaya, di sana disapa lembut hembusan bayu. Andai hari bermula bersama dengannya, insya-Allah hidup dipimpin selalu. Begitu. Dan nasihat terakhir yang ingin saya sampaikan daripada guru saya, bukan daripada saya, daripada guru saya, untuk saya sampaikan bersama adalah, kita tak mampu memilih bila kita akan mengakhiri kehidupan, tapi Allah masih memberi kita peluang untuk memilih bagaimana kita memulakan hari kita. Maka mulai hari ini, mulai esok, jangan sekadar kita bangun kerana bunyi jam ataupun azan semata-mata, tapi pastikan kita bangun kerana kita nak bertemu dengan Allah SWT terlebih dahulu sebelum bertemu dengan dunia. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini menjadi asbab kepada kebaikan kita pada akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian mati Allah SWT, kenapa saya cakap tadi mulakan hari dengan Allah berbanding dunia? Sebab kita lebih banyak bertemu dengan dunia berbanding Allah sebenarnya. Jadi ada ruang pada waktu pagi ini, janganlah sekadar bangun untuk solat subuh semata-mata, tapi sebelum kita bangun solat subuh tersebut, kita gunakanlah masa sebelum itu untuk bertahajud, untuk memohon taubat kepada Allah, agar hidup kita selepas pada waktu sehari tersebut sehingga malamnya dalam urusan yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya mohon maaf jika kata-kata saya ada yang mengguris hati tuan-tuan sekalian, dan saya mohon maaf jika apa yang saya kongsikan tersebut ada yang tersalah. Jika ada yang tersalah, boleh saja PM saya, boleh saja hubungi saya, atau boleh saja cakap kepada saya, Ustaz tadi ada yang salah tu. Tak apa, tegur je. InsyaAllah sama-sama saya akan perbaiki insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.